Hari ni kelas online lagi kan? Wah, bestnya. Semua nota cikgu dah ada dalam Google Classroom. Senanglah aku nak study nanti. Video pun ada. Siap dengan contoh lagi. Senang nak faham. Untung betul ada teknologi macam ni. Belajar jadi lagi mudah. Besok aku ada quiz, tapi aku rasa confident sikit. InsyaAllah boleh skor. Kelas online lagi lah hari ni. Harap-harap internet stabil lah. Aduh, internet tak stabil lagi. Asyik lag je. Asyik-asyik terkeluar. Macam mana aku nak ikut kelas macam ni? Cek kat telefon lah. Kat telefon pun internet lemah. Macam mana aku nak belajar ni? Kamu semua sudah lihat kan tentang lakonan dua pelajar yang berbeza tadi, iaitu pelajar A dan juga pelajar B. Dua pelajar dalam sistem pendidikan yang sama, tetapi peluang mereka berbeza. Persoalannya, adakah pendidikan benar-benar mampu menjadi pemangkin mobiliti sosial kepada semua pelajar? Mari kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama diberi Muhammad Afnan bin Hafizan, pelajar pengkhususan Bahasa Melayu IPG Kampus Pendidikan Islam. Dalam video ini, saya akan membentangkan tugasan 3 bagi kursus Sosiologi dalam Pendidikan. Tajuk pembentangan saya ialah Pendidikan sebagai Pemangkin Mobiliti Sosial. Menurut Afifah Gamiring 2023, pendidikan berperanan sebagai pemangkin mobiliti sosial yang membolehkan individu memperbaiki taraf hidup serta menyumbang kepada pembangunan masyarakat yang lebih seimbang. Jika kita lihat dalam realiti kehidupan hari ini, ramai individu berjaya mengubah nasib keluarga mereka melalui pendidikan. Sebagai contoh, anak petani yang berjaya mengubah nasib mereka dan berjaya menjadi seorang doktor, berjaya menjadi seorang arkitek, berjaya menjadi seorang guru, berjaya menjadi seorang pensyarah dan sebagainya. Tetapi persoalannya, adakah semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mencapai mobiliti sosial ini? Atau sebenarnya terdapat faktor-faktor dalam sistem pendidikan yang mempengaruhi peluang tersebut? Mari kita teruskan. Oleh itu, dalam pembentangan ini, saya akan menghuraikan 3 perubahan utama dalam sistem pendidikan semasa dan saya juga akan mengemukakan justifikasi serta contoh nyata bagi menyokong hujah saya. 3 perubahan utama dalam sistem pendidikan semasa tersebut ialah: Perubahan yang pertama ialah teknologi dalam pendidikan. Perubahan yang kedua ialah dasar pendidikan. Perubahan yang ketiga ialah kaedah pembelajaran baharu. Kamu semua sudah dengarkan tadi tentang 3 perubahan utama dalam sistem pendidikan semasa yang saya sebutkan tadi. Baiklah,
Sebelum pergi dengan lebih jauh, kita perlu memahami dua konsep utama, iaitu pendidikan dan mobiliti sosial. Pendidikan merujuk kepada proses menyampaikan ilmu, menyampaikan kemahiran, nilai dan sikap kepada individu sama ada secara formal atau tidak formal. Proses ini bukan sahaja berlaku di sekolah, malah turut melibatkan pembelajaran sepanjang hayat melalui pengalaman harian dan interaksi sosial. Manakala mobiliti sosial pula merujuk kepada perubahan kedudukan seseorang individu dalam struktur sosial masyarakat. Perubahan ini boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti tahap pendidikan, peluang pekerjaan dan juga latar belakang keluarga. Mobiliti sosial boleh berlaku dalam dua bentuk utama. Bentuk yang pertama ialah mobiliti menaik. Sebagai contoh, seseorang berjaya meningkatkan taraf hidupnya melalui pendidikan dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Seperti yang saya kata sebelum ini, seseorang anak petani tersebut berjaya menjadi seorang guru, arkitek, pensyarah dan sebagainya. Itu merupakan contoh mobiliti menaik. Bentuk yang kedua iaitu mobiliti menurun. Contohnya, seseorang mengalami kejatuhan taraf hidup akibat kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan. Dalam konteks pelajar, mobiliti sosial menaik berlaku apabila mereka berjaya mendapat pendidikan yang baik. Seterusnya membuka peluang mereka kepada kerjaya yang lebih stabil dan kehidupan yang lebih sejahtera. Hal ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan sekadar proses pembelajaran, tetapi juga berperanan sebagai pemangkin utama dalam mengubah kehidupan individu dan membentuk masyarakat yang lebih maju serta seimbang. Sekarang semua sudah dengar dan faham kan tentang definisi pendidikan dan konsep mobiliti sosial dengan lebih mendalam yang saya terangkan sebentar tadi. Pernahkah kita terfikir mengapa ada individu yang mampu mengubah kehidupan mereka melalui pendidikan, manakala ada yang terus terperangkap dalam kitara yang sama? Jawapannya terletak pada sejauh manakah sistem pendidikan memberi peluang yang adil kepada setiap individu. Dalam dunia yang semakin berkembang pesat ini, pendidikan bukan lagi sekadar keperluan, tetapi pendidikan menjadi penentu utama mobiliti sosial dalam masyarakat hari ini. Sekarang, mari kita dengar dengan lebih teliti tentang 3 perubahan utama dalam sistem pendidikan semasa yang saya sebutkan tadi. Jom. Baiklah, seperti yang saya katakan sebentar tadi, perubahan dalam sistem pendidikan masa kini telah memberi kesan yang sangat besar terhadap peluang mobiliti sosial dalam kalangan pelajar. Secara umumnya, pendidikan bukan sahaja berfungsi sebagai medium penyampaian ilmu, malah pendidikan juga berfungsi sebagai satu alat utama yang membolehkan seseorang individu tersebut meningkatkan taraf hidupnya dan keluar daripada kepompong kemiskinan. Baiklah, seiring dengan perkembangan zaman, sistem pendidikan turut mengalami pelbagai transformasi dan juga perubahan yang melibatkan aspek teknologi, dasar pendidikan serta kaedah pembelajaran seperti yang saya sebutkan sebentar tadi. Baiklah, perubahan-perubahan ini bukan sahaja mempengaruhi cara pelajar belajar, tetapi
perubahan-perubahan ini juga menentukan sejauh manakah mereka berpeluang untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan mereka. Baiklah, salah satu perubahan yang paling ketara ialah penggunaan teknologi dalam pendidikan, iaitu perubahan pertama dalam sistem pendidikan semasa yang saya ingin ketengahkan. Pada masa kini, teknologi telah mengubah sepenuhnya landscape pembelajaran daripada kaedah tradisional kepada pembelajaran yang lebih moden dan pembelajaran secara digital. Jika dahulu, pelajar hanya bergantung kepada buku teks dan pengajaran guru di dalam kelas seperti penggunaan buku teks ini. Kini, mereka boleh mengakses pelbagai sumber pembelajaran seperti video pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi YouTube, kelas dalam talian melalui Google Meet, webcam dan sebagainya, dan juga aplikasi-aplikasi pendidikan. Mereka boleh mengakses video-video pembelajaran tersebut melalui gadget seperti telefon pintar dan juga laptop seperti ini. Keadaan ini membolehkan pelajar belajar pada bila-bila masa dan di mana sahaja tanpa terikat kepada ruang dan juga waktu tertentu. Selain itu, teknologi juga menjadikan pembelajaran lebih fleksibel kerana pelajar boleh mengulang semula bahan pembelajaran sekiranya tidak memahami sesuatu topik tersebut. Pelajar hanya boleh menonton semula ataupun mengakses semula video dan juga sumber pembelajaran melalui gadget ini. Perkara ini dapat membantu pelajar yang mempunyai kefahaman yang berbeza kerana mereka boleh belajar mengikut kadar masing-masing tanpa tekanan. Di samping itu, penggunaan teknologi turut menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif dan juga menarik. Penggunaan animasi, grafik serta simulasi membolehkan konsep yang abstrak ataupun dengan bahasa yang lebih mudah, konsep yang pelajar-pelajar ini tidak nampak dengan mata kasar difahami dengan lebih jelas, terutamanya dalam subjek seperti sains dan juga matematik. Sebagai contoh, pelajar dapat melihat secara visual bagaimana sesuatu proses berlaku melalui simulasi yang ditunjukkan, sekaligus dapat meningkatkan tahap pemahaman mereka. Situasi ini jelas dapat dilihat semasa pandemik COVID-19 yang berlaku pada tahun 2020. Apabila sistem pendidikan terpaksa beralih kepada pembelajaran dalam talian disebabkan pandemik ini, pelajar menggunakan berbagai platform seperti Google Meet dan Google Classroom yang mereka boleh mengakses melalui gadget mereka untuk meneruskan pembelajaran mereka. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, proses pendidikan masih dapat diteruskan, sekaligus membuktikan bahawa teknologi ini memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan kesinambungan pembelajaran walaupun pandemik berlangsung. Tetapi, setiap kelebihan pasti ada kekurangannya. Walau bagaimanapun, penggunaan teknologi dalam pendidikan juga menimbulkan beberapa isu yang perlu diberi perhatian. Tidak semua pelajar yang mempunyai akses yang sama terhadap kemudahan teknologi ini. Terdapat pelajar juga yang tidak memiliki peranti digital seperti komputer riba ataupun laptop ataupun tablet mahupun telefon pintar. Malah bukan itu sahaja,
ada juga pelajar yang menghadapi masalah capaian internet yang lemah. Untuk mengakses video pembelajaran dan sumber pembelajaran, pelajar perlulah mempunyai capaian internet yang stabil. Kesannya, keadaan ini mewujudkan jurang digital antara pelajar di kawasan bandar dan pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar. Pelajar yang mempunyai akses kepada teknologi akan lebih mudah mengikuti pembelajaran ataupun maklumat-maklumat semasa, manakala pelajar yang tidak mempunyai akses akan ketinggalan dalam pembelajaran, berbeza kepada pelajar yang mempunyai akses tersebut. Situasi ini secara tidak langsung boleh menjejaskan peluang mobiliti sosial kerana pelajar yang ketinggalan mungkin tidak dapat mencapai prestasi akademik yang baik. Oleh itu, walaupun teknologi ini mempunyai potensi yang besar dalam meningkatkan mobiliti sosial, akses yang saksama perlu diberikan perhatian agar tiada pelajar yang tercicir. Kamu semua sudah dengarkan tadi perubahan dari segi teknologi dalam sistem pendidikan semasa seperti yang saya terangkan sebentar tadi. Selain perubahan dari segi teknologi, perubahan utama yang kedua yang saya ingin ketengahkan dalam sistem pendidikan semasa iaitu perubahan dasar pendidikan. Perubahan ini juga memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan mobiliti sosial, terutamanya dalam kalangan pelajar. Dasar pendidikan yang diperkenalkan oleh kerajaan bertujuan untuk memastikan semua pelajar mendapat peluang pendidikan yang sama tanpa mengira latar belakang mereka, sama ada kaum, agama, ekonomi dan sebagainya. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan seperti pemberian beasiswa, pinjaman pendidikan serta bantuan kewangan kepada keluarga yang berpendapatan rendah. Bantuan ini amat penting kerana bantuan ini membolehkan pelajar meneruskan pelajaran tanpa dibebani masalah kewangan. Sebagai contoh, pelajar yang cemerlang tetapi datang daripada keluarga yang kurang mampu masih berpeluang melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi melalui bantuan yang disediakan oleh kerajaan. Hal ini menunjukkan bahawa dasar pendidikan mampu membuka ruang kepada individu untuk meningkatkan taraf hidup mereka melalui pendidikan. Di samping itu, pelaksanaan program pendidikan inklusif turut menunjukkan usaha kerajaan dalam memastikan tiada golongan yang dipinggirkan. Kamu semua mesti bertanya-tanya kan tentang apa itu pendidikan inklusif? Pendidikan inklusif ialah salah satu pendekatan dalam sistem pendidikan yang memastikan semua murid berkeperluan khas dapat belajar bersama-sama dalam persekitaran yang sama tanpa diskriminasi. Maksudnya, murid yang mempunyai perbezaan dari segi keupayaan fizikal, tahap pembelajaran, latar belakang sosial atau keperluan khas tidak diasingkan, tetapi murid ini diberi peluang yang sama untuk mengikuti pembelajaran dalam kelas biasa dengan sokongan yang sesuai. Program ini memberi peluang kepada
semua pelajar berkeperluan khas untuk belajar dalam sistem pendidikan yang sama seperti pelajar-pelajar yang lain. Pendekatan ini juga bukan sahaja meningkatkan keadilan dalam pendidikan. Malah, selain meningkatkan keadilan dalam pendidikan, pendekatan ini juga dapat membantu membina masyarakat yang lebih inklusif dan saling menghormati dari sudut mobiliti sosial. Dasar seperti ini sangat penting kerana dasar ini memberikan peluang yang sama kepada semua individu, tidak kira berkeperluan khas ataupun tidak, tetapi ia memberikan peluang yang sama kepada semua individu untuk berjaya tanpa mengira kekangan yang dihadapi. Cuaca pun dah panas ni. Mari kita berjalan ke tempat yang lebih teduh. Kita sambung semula. Namun begitu, seperti perubahan yang pertama tadi, terdapat juga cabaran dalam pelaksanaan dasar pendidikan ini. Walaupun pelbagai dasar telah diperkenalkan, masih terdapat pelajar yang tercicir daripada sistem pendidikan akibat faktor ekonomi, lokasi atau kurang kesedaran tentang kepentingan pendidikan ini. Dalam sesetengah keadaan, bantuan yang disediakan tidak sempat kepada golongan sasaran disebabkan kekangan maklumat ataupun proses yang lebih rumit. Hal ini menunjukkan bahawa keberkesanan sesuatu dasar tidak hanya bergantung kepada perancangannya, tetapi juga kepada pelaksanaannya. Jika pelaksanaan tidak berkesan, maka matlamat untuk mencapai kesaksamaan pendidikan tidak akan tercapai sepenuhnya. Oleh itu, disebabkan perkara ini berlaku, usaha berterusan perlu dilakukan bagi memastikan setiap dasar yang diperkenalkan benar-benar memberi manfaat kepada semua pelajar. Mari kita bergerak ke tempat yang lebih teduh. Ada pun tempat yang teduh. Kamu semua sudah dengar kan tentang dua perubahan utama dalam sistem pendidikan semasa, iaitu perubahan dari segi teknologi dan juga dasar pendidikan. Baiklah, sekarang mari kita bergerak kepada perubahan yang ketiga dan juga yang terakhir. Perubahan seterusnya yang turut mempengaruhi mobiliti sosial ialah kaedah pembelajaran baharu. Sistem pendidikan masa kini telah beralih daripada pendekatan berpusatkan guru kepada pendekatan berpusatkan murid. Dalam pendekatan ini, pelajar tidak lagi hanya mendengar penerangan guru semata-mata, tetapi pelajar juga turut terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pelbagai kaedah juga telah diperkenalkan. Sebagai contoh, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kooperatif dan juga didik ibu. Kaedah-kaedah ini membantu pelajar mengembangkan kemahiran berfikir secara kritis, kreatif dan reflektif di samping meningkatkan kemahiran komunikasi serta kerjasama mereka. Jadi itulah pendekatan pembelajaran baharu yang telah diperkenalkan. Baiklah, sebagai contoh,
dalam pembelajaran berasaskan projek. Pelajar diberikan tugasan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi sebenar. Melalui aktiviti ini juga, pelajar bukan sahaja memperoleh pengetahuan, tetapi pelajar juga belajar bagaimana untuk mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan seharian. Kemahiran seperti berfikir secara kritis, membuat keputusan dan bekerjasama dalam kumpulan sangat penting dalam dunia pekerjaan masa kini. Oleh itu, pelajar yang didedahkan dengan kaedah pembelajaran ini mempunyai kelebihan dalam menghadapi cabaran masa hadapan, sekaligus dapat meningkatkan peluang mobiliti sosial mereka. Baiklah, tadi kita ambil contoh berdasarkan pembelajaran berasaskan projek. Sekarang kita ambil contoh kaedah pembelajaran lain. Sebagai contoh, dalam kaedah pembelajaran kooperatif pula, pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang kecil untuk menyelesaikan tugasan secara bersama-sama yang diberikan oleh guru ketika waktu pembelajaran. Dalam kumpulan-kumpulan kecil ini, setiap ahli kumpulan diberikan peranan yang tertentu seperti ketua, pencatat ataupun pembentangan nanti. Melalui aktiviti ini juga, pelajar bukan sahaja memahami isi pembelajaran dengan lebih mendalam, tetapi juga belajar untuk berkomunikasi secara berkesan, menghormati pandangan orang lain serta bekerjasama dalam mencapai maklumat yang sama dalam kumpulan masing-masing. Kemahiran ini amat penting dalam dunia pekerjaan yang menuntut keupayaan bekerja dalam pasukan. Oleh itu, pelajar yang terdedah kepada pembelajaran kooperatif ini akan lebih bersedia menghadapi cabaran dunia yang sebenar dan seterusnya dapat meningkatkan mobiliti sosial mereka. Baiklah, sekarang kita lihat pula contoh yang terakhir, iaitu kaedah didik hibur. Dalam kaedah didik hibur ini, guru boleh menggunakan aktiviti nyanyian untuk membantu murid memahami sesuatu topik dengan lebih mudah. Sebagai contoh, kita ambil dalam pengajaran bahasa Melayu. Melalui pengajaran bahasa Melayu, guru boleh mencipta satu lagu ringkas yang mengandungi kata adjektif ataupun tata bahasa yang tertentu. Kemudian, murid perlu menyanyikannya secara berulang-ulang. Melalui pendekatan ini, murid bukan sahaja lebih mudah mengingati isi pembelajaran, malah pembelajaran menjadi lebih seronok dan murid lebih bermotivasi untuk belajar melalui kaedah ini. Apabila minat terhadap pembelajaran meningkat, tahap penguasaan ilmu juga akan menjadi lebih baik dan lebih teguh. Hal ini penting kerana pencapaian akademik yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan peluang seseorang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Seterusnya, peluang pendidikan yang lebih tinggi ini akan membuka ruang kepada pekerjaan yang lebih baik pada masa hadapan. Oleh itu, kaedah didik hibur ini bukan sahaja membantu meningkatkan kefahaman murid, tetapi kaedah ini secara tidak langsung dapat menyumbang kepada peningkatan mobiliti sosial mereka. Baiklah, walau bagaimanapun, keberkesanan kaedah pembelajaran ini bergantung kepada kemahiran guru itu sendiri dalam mengendalikan sesi
pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Jika guru tersebut tidak melaksanakan dengan baik, maka objektif pembelajaran mungkin tidak akan dapat dicapai. Selain itu, kaedah ini juga memerlukan perancangan yang rapi dan masa yang mencukupi. Oleh itu, guru perlulah mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi bagi memastikan kaedah pembelajaran ini dapat dilaksanakan dengan berkesan dan efisien. Dengan pelaksanaan yang sistematik dan juga rapi, kaedah pembelajaran baharu ini berpotensi besar untuk meningkatkan kualiti pendidikan dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan mobiliti sosial. Baiklah, nampaknya kita dah sampai ke penghujung video. Secara keseluruhannya, perubahan dalam sistem pendidikan semasa seperti penggunaan teknologi, pelaksanaan dasar pendidikan dan juga pengenalan kepada kaedah-kaedah pembelajaran baharu telah memberikan kesan yang signifikan terhadap mobiliti sosial dalam kalangan pelajar. Walau bagaimanapun, usaha perlu dilakukan bagi memastikan semua pelajar ini mendapat akses yang sama terhadap pendidikan agar tiada yang tercicir. Pendidikan bukan sekadar medium untuk memperoleh sesuatu ilmu, tetapi pendidikan juga merupakan kunci utama yang mampu mengubah kehidupan seseorang. Oleh itu, semua pihak termasuklah kerajaan, guru, ibu bapa dan masyarakat sekalipun perlu bekerjasama dalam memastikan sistem pendidikan sentiasa adil, inklusif dan juga berkualiti. Hanya dengan cara ini, mobiliti sosial dapat dipertingkatkan dan masyarakat yang lebih seimbang serta sejahtera dapat dibentuk. Baiklah, sedikit kata-kata hikmah daripada saya sebagai penutup video ini. Sesungguhnya, pendidikan bukan sekadar membuka pintu ilmu, tetapi pendidikan juga menjadi jambatan yang menghubungkan seseorang kepada kehidupan yang lebih bermakna dan sejahtera. Baiklah, itu sahaja penerangan daripada saya tentang pendidikan sebagai pemangkin mobiliti sosial. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.